Tidakkah seorang guru yang didakwa menyuruh pelajarnya pulang ke China kerana kurang fasih? Kau tak faham bahasa Melayu, lebih baik balik Tongsan. Mereka pandang rendah kepada orang lain. Mereka tak pandang tinggi. Mereka pandang hina. Kenapakah kenyataan yang resis dan berputar pelik ini tidak disiasat oleh PDRM? Iri dengan Cindo yang fasih bahasa Indonesia, Malaysia usir warga keturunan Cina yang tidak bisa bahasa Melayu. Malaysia gagal dalam menyatukan warganya untuk berbahasa satu bahasa Melayu. Warga Malaysia yang terdiri dari beberapa ras termasuk warga keturunan banyak yang ogah berbicara dalam bahasa Melayu. Mereka beranggapan bahasa Inggris lebih penting dan ditambah lagi dengan jenis sekolah vernakular yang memisahkan murid berdasarkan ras membuat warga keturunan tidak bisa berbahasa Melayu. Namun yang menjadi miris adalah ketika para warga keturunan ini yang selalu disalahkan. Padahal kegagalan dari semua ini berasal dari sistem pendidikan di sana. Tidakkah seorang guru yang didakwa menyuruh pelajarnya pulang ke China kerana kurang fasih berbahasa Melayu sedang disiasat Kementerian Pendidikan? Menteri Pendidikan Fadil Siddiq berkata, perkara berkenaan diteliti KPM secara mendalam di samping siasatan yang dijalankan oleh pihak polis. Kau tak faham bahasa Melayu, lebih baik balik Tongsan. Okey, sekejap ya. Sekejap lagi. Sekejap nak sampai dah. Sudah sampai China. Okey. Bukan, kenapa jadi macam ni? Ya, kamu desak orang lain bantu, tapi kamu tidak patuh kepada arahan tersebut. Yang membuat arahan itu bukan orang, tapi satu institusi yang berdaulat, itu kerajaan, Kementerian Pendidikan. Dan dia bukan buat arahan ini secara sembrono, telah difikirkan begitu mendalam. Mereka pandang rendah kepada orang lain. Mereka tak pandang tinggi. Mereka pandang hina kepada orang Melayu. Bilangan sekolah vernakular ini perlu dihadkan. Tak boleh berkembang dengan sewenang-wenangnya seperti yang berlaku sekarang. Sebab sekolah vernakular ini adalah aliran sampingan sahaja. Aliran utamanya ialah sekolah kebangsaan. Jadi sebagai aliran sampingan, tak bolehlah sekolah vernakular ni bertambah bilangannya dengan sewenang-wenangnya berkembang. Yang boleh menggugat sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan itu ialah sekolah aliran utama, maruah sistem pendidikan kita. Sekolah vernakular ini boleh dikatakan menghalang perpaduan negara, perpaduan kaum. Sebabnya begini, di sekolah vernakular Cina tu, anak-anak Cina ni yang tak cerdik lah, yang sederhana cerdik, apatah lagi yang lembab itu. Jadi mereka ni walaupun diajar 3 bahasa, bahasa ibunda mereka, bahasa Inggeris, bahasa Melayu sebagai bahasa negara, mereka hanya rada-radanya menguasai bahasa ibunda sahaja. Tak sepatutnya berlaku lah, sebab bahasa Melayu adalah bahasa negara kita, berfungsi sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa resmi. Mana mungkin warga negara tak boleh berbahasa negara? Dah 60 tahun kita bentuk Malaysia. Yang lebih penting lagi, apa erti kerakyatan yang dipegang oleh mereka ini yang tak boleh berbahasa Melayu ini. Dan sebab mereka hanya tahu bahasa Cina, mereka nak bergaul tak boleh dengan bangsa-bangsa lain. Sebab nak gaul dengan bangsa lain mesti nak cakap dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Jadi mereka bergaul sesama Cina. Jadi masalahnya mereka hidup dalam dunia Cina di Malaysia ini. Dan dunia Cina itulah yang menjadi penghalang kepada perpaduan. Hari ini 95% daripada anak Cina pergi ke sekolah vernakular. Hanya 5% saja tak pergi ke sekolah vernakular Cina. Isu pertamanya ialah masyarakat bukan Melayu, khususnya Cina, enggan berintegrasi
ke dalam struktur sosial Melayu. Melayu itu kaum dominan, kaum majoriti di negara ini, tuan punya negara ini. Mereka pandang rendah kepada orang Melayu. Itulah jawapan di kelas ni. Mereka tak pandang tinggi, mereka pandang hina kepada orang Melayu. Jadi mereka mendapati orang Melayu adalah bangsa yang tak berkebolehan, tak pandai, tak bijak seperti mereka, malas dan sebagainya. Buat apa dia nak belajar bahasa Melayu dan berintegrasi ke dalam masyarakat Melayu? Kenyataan Profesor Dr. Teo Koh Siang ini memang memutabelikan fakta dan melaga-lagakan hubungan. Kenapakah kenyataan yang resis dan berputar pelik ini tidak disiasat oleh PDRM? Ya, kenyataan saya itu adalah hakikat satu kebenaran yang tidak mahu diakui oleh orang Cina. Apa faedah korang setiap hari hina kaum Cina dan India yang tak tahu cakap Melayu tu? Korang tahu kan yang Tunku Abdul Rahman dan UMNO lah yang memberi kebenaran kepada kaum Cina dan India untuk bercakap dalam bahasa ibunda mereka sejak merdeka lagi. Korang pun tahu kan yang Tunku dan UMNO lah yang meneruskan sistem sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil dalam bahasa ibunda mereka meskipun British tak sarankan. Jadi kenapa nak salahkan kaum Cina dan India sedangkan ia dibenarkan oleh pemimpin dan parti Melayu korang? Pada hakikatnya, negara ini dibentuk sebagai negara berbilang kaum tapi hanya menjaga kepentingan Melayu saja. Dulu UMNO paling berkuasa. Mereka boleh saja bubarkan sekolah jenis kebangsaan dan perkasakan Melayu terus. Tapi kenapa mereka tak buat? Sepatutnya persoalkanlah UMNO tu. Apa pasal pergi hentam Cina? Lu sudah makan kah? Tak faham kah? Lencai, lu pergi mana tadi? Bang, saya enggak tahu. Saya enggak tahu, bang. Ya, saya baru makan sih. Ini antara contoh-contoh macam mana kita penduduk tempatan mengubah cara percakapan kita bila kita berhadapan dengan bukan Melayu. Selalu jadi macam tu kan. Bila kita jumpa orang Melayu, kita cakap dengan orang Melayu biasa. Tapi bila berjumpa dengan orang Cina, orang India, kenapa kita tukar logat kita? Kenapa tiba-tiba kita guna perkataan yang bukan perkataan bahasa kita? Contohnya, lu apa mau lancai? Sudah makan kah? Bos, itu kasih repair dia motor, bos. Itu bukan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Itu bukan bahasa kita. Sepatutnya kita perlu didik orang Cina dan India. Bahkan mereka sendiri perlu menukar menggunakan logat kita. Tak ada alasan mereka tak boleh bercakap dengan logat kita. Sebab ini Malaysia. Pernah tengok orang Cina bercakap dalam bahasa Indonesia? Tak ada apa masalah. Yang masalahnya di sini ialah orang Melayu sendiri. Kita sendiri yang bila berhadapan dengan orang bukan Melayu, kita terus tukar cara kita. Ambil contohlah, selain Cina dan India, macam saya sebut tadi, orang Indonesia. Pasal apa setiap kali bila kita jumpa orang Indonesia, kita yang kena tukar kita punya pelat logat kita? Pasal apa orang Indonesia sendiri tak boleh tukar ikut logat kita? Ini masalah kita, tuan-tuan. Sudahlah kita tak patriotik. Sudahlah kita rasa teruja dengan orang Cina India yang boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kita pula menukar bahasa kebangsaan kita ikut cara mereka. Sebab itulah sampai ke hari ini, orang Cina, orang India atau bukan Melayu tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan dengan baik. Masalah ini adalah masalah orang Melayu. Apa pandangan anda? Begitulah permasalahan bahasa Melayu di Malaysia. Sebagian dari mereka menyalahkan bangsa atau etnis Cina, namun sebagiannya menyalahkan warga Melayu sendiri. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar.